你有没有听说过阿姐？翻译成中文就是亚旗。亚旗，有没有听说过？他们就到那儿听说过，听说过他到印度尼西亚嘛，很早以前呀，有几句话嘛，海瑞呀，就我们这儿存知己啊，就是指的郑和嘛，天涯若比邻嘛，印度尼西亚在天涯海角那边嘛，就是我们的很近的邻居。Bentuknya mirip sebuah kelenteng dan menyerupai sebuah kuil Cina kuno. Beginilah bentuk masjid Cina kuno, jauh dari gaya arsitektur masjid kebanyakan di Indonesia yang mengikuti gaya India, Turki, dan tentunya Timur Tengah dengan adanya kubah. Cina memang lebih percaya akan gayanya sendiri. Ini merupakan masjid tertua yang masih digunakan di negeri tembok raksasa. Dibangun pada tahun 742 Masehi, inilah Masjid Raya Xi'an atau The Great Mosque of Xi'an. Sebuah masjid unik yang menjadi warisan sejarah negeri tirai bambu dengan luas 12.000 meter persegi. Masjid ini terletak di kota Xi'an, provinsi Shanxi, China. Termasuk dalam Islamic Heritage List dari UNESCO, masjid ini terletak di tengah kota dekat dengan kawasan Muslim Quarter yang terkenal dengan kuliner halal, serta surganya belanja pernak-pernik khas Muslim. Keseluruhan lingkungan masjid dibangun pada abad ke-8 Masehi dari dinasti Tang. Seperti ungkapan wawancara kami dengan pengurus masjid. 这个整个的这个清真寺都是唐代的清真寺，就唐王嘛，唐王我们西安这个地方啊，它这个长安这个地方是我们民族丝绸之路的起点。我们穆斯林来的最早就是到西安嘛，唐王嘛，唐王李世民赐清真寺一座，就是这座清真寺。但是他到这600多年以后啊， Awal mula perkembangan Islam di Xi'an ini ditandai dengan pengikut Rasulullah yang berjalan jauh penyebaran agama Islam hingga ke Cina, serta para pedagang Arab yang datang ke Xi'an melalui jalur sutra. Yang sangat menarik di dinding masjid ternyata ada ukiran ayat suci Al-Quran. Sangat mudah dibaca dan tidak ada yang rusak sama sekali. Di bawahnya ada terjemahan dalam aksara Cina. Kaligrafi ukiran tangan ini dibuat oleh imam masjid di sini setelah revolusi China. 马坚的直译本，《古兰经》的直译本。 这个我们有一个姓舍的阿訇，是马良骥大阿訇一手构思的。马良骥大，我们大清真寺的一马，现在过世了。 Di masjid ini juga ada beberapa bangunan yang digunakan untuk menyimpan benda peninggalan dinasti Ming, mulai dari kursi hingga barang pecah belah. Barang antik ini juga menjadi objek wisata para turis yang berkunjung ke Masjid Xi'an.
是坐灵车跑。Saat ini ada sekitar 150.000 lebih Muslim di Provinsi Shanxi, di mana di sekitaran masjid merupakan pusat keramaian ribuan turis yang meramaikan pasar oleh-oleh dan makanan halal. Pasar ini sangat ramai, bahkan saat gerimis hujan dan makin malam juga semakin padat. Mang.